Hello guys, so hari ni kita dekat Melaka. Kita jalan sambil menghirup udara segar, tengok pemandangan sungai. Dah lama gila guys, saya nak jalan ke arah sini. Biasanya walaupun bau sungai ni tak menyenangkan, tapi dapat hirup oksigen yang sangat segar, sangat best guys. Sekarang next kita nak pergi food hunting sebenarnya. Tadi saya baru balik dari Malaika. So sekarang kita nak cari kafe yang lain pula, okey? So kita jalan-jalan je. Mana kita nak pergi. Okay, hello guys. So kita punya second shop kita dah sudah. So lepas ni kita nak pergi dekat, kita pergi jalan-jalan je. Kita pergi jalan-jalan ke area Jongkor Walk. Dah lama gila guys tak pergi jalan-jalan kat Jongkor Walk. So sambil tu kita boleh exercise. Okay, kat Jongkor Walk sebenarnya banyak gila kafe-kafe, cuma korang kena pandai pilih lah dia halal ke tak. Sebelum korang masuk tu, korang jangan pakai masuk je tau. Korang kena tengok dia punya halal tu. Kalau boleh korang cari yang Muslim pun lah. Muslim pun lagi tak ragu-ragu lah. Macam ni. Ni pun ada satu kafe, Limau Cafe. So kita sebenarnya dari sana, kedai butter depan Masjid Tanjung Keling. Okay, kalau macam kedai ni lah, korang janganlah masuk. Sebab kedai ni nampak tak ada bar. So korang jangan masuk. Jomlah kita bawa korang pergi ke Melaka ya. Vlog hampir jalan-jalan ke Melaka. Macam ni Daily Fix. So yang ni kafe ni famous lah dekat Melaka. So jom kita bawa korang ke dalam. So dalam dia macam ni. Dia punya kafe belah dalam. So sambil tu, so yang ni dia punya kafe lah. Kafe dia dalam. So saya dah kekenyangan, jadi kita jalan-jalan je lah. So depan ni dia ada aiskrim. Dia ada ada matcha. So either you're going to Matcha buy and this chocolate one, like half, but one step up now, or you're going to Hari ni sebenarnya hari Isnin tau guys, tapi sebabkan hari ni cuti akad, so mostly orang cuti sekarang hari ni, termasuk saya. So kat sini memang ramai gila guys, orang crowded gila, sangat crowded. Tengok penuh. Itu kalau korang nak tengok, tu adalah Mami Jongkor House. So kat dalam tu, atas tu tempat diorang kalau ada buat kelas lah, kelas buat mami macam mana. Saya pernah join sekali. Lepas tu yang kat bawah ni dia punya tempat beli-beli. Lepas tu ada juga korang kalau nak buat mami cup tu, untuk buat dekor kan, dia punya cup tu pun. Tu yang tu saya dah balik pergi. So kita tak masuk lah situ.
Museum Kaos. Cangkuk ni banyak tempat menarik. Tapi mostly Chinese lah. Kat situ harap. So itulah dia bangunan merah. Melaka so hot guys. Sangat-sangat panas. Panas dia tak boleh buat bincang ya. Ayo. Sangat panas. Dan saya manage jalan kaki sampai ke bangunan merah. Manage. Dah saya macam turis. Ini namanya exercise guys. Lama gila exercise macam ni. Selalu dan cuti ni hari Sabtu Ahad Melaka dia tutup parade, tutup jalan tau. So orang akan bebas berjalan dekat tengah ni. Orang tengok kosong. Hanya orang berjalan kaki je. Lepas tu sekarang sebenarnya saya saja jalan sini sebab saya nak pergi museum ni. Museum ni saya tak tahu saya pernah pergi ke tak. Saya rasa saya macam tak pernah pergi. Sebab dulu saya sekolah rendah dekat area Bandar Hilir ni. Jadi semua museum saya dah pergi kecuali museum satu ni. Korang tak tahu apa? Ini dia, Galeri Warisan Kota Melaka. So semalam saya tengok dekat TikTok kata masuk dalam ni free je dan hari ni buka. So jomlah kita tengok. Kita tengok hari ni semua ada dibuka. Kalau buka kita masuk je lah, free kan. Kita saja nak jalan-jalan tahu sejarah negeri Melaka kita. Dah lama tak tengok. So jom kita tengok. Okay, sampai ni. Hari ni tutup lah guys. Tak dapat lah saya pergi. Saya pergi lain kali dah. Mungkin sebab hari ni hari Agung. So semua orang cuti hari ni. Public kan. So dengan staff museum pun sekali cuti. Apalah, kita teruskan perjalanan kita. Kita nak cari barang dapur je guys sebenarnya. Jauh kita berjalan lagi. Itu dia. Itu Tamisari. Ini museum Simbina. Jalan jauh gila jalan hari ni. Oh, cair tiramisu saya.